Ha? Lengkap. Saya suka. Biasa bukan 2 pagi, 3 pagi 10 pagi, 12 tengah hari. Kau tahu kalau lengkap sekarang kahwin? Ha? Tahu? Siapa yang ada fikir? Kita kejap lagi kita akan mula lah anytime lah kita punya tetamu VIP kita. Tuan, mana baju? Mana? Dekat mana? Ha? Oh, belakang hospital. Saya depan hospital. Dekat lah kita, betul tak? Pasal 2H. Ha? 3C. Saya travel lah, memang duduk mancung aja. Berdiri semua, siap pula. Lah sesekali. Exercise. Apa ahli sukan kena berdiri? Ha? Ahli sukan kena berdiri. Betul juga. Kalau ahli sukan duduk tak boleh. Lagi kalah. Lepas tu salahkan penganjur bagi kursi. Tapi tengok juga di gila-belah pegang pening kan tumpang pula. Aduh. Seriously. Ini Baru ni viral dekat apa? Dekat media sosial pun semua ditayangkan dekat Astro dengan Netflix, Good Boy to Heaven. Siapa yang ada tengok? Tuan-tuan, Good Boy to Heaven. Cerita tu dia shoot dekat Taipei sepenuhnya. Good Boy to Heaven. Ada tengok? Tak tengok tuan-tuan kan? Beto leading. Ada tengok? Tak ada. Kita tak tengok. Tak tengok TV. Ni mesti tengok Good Boy to Heaven. Tak tengok? Netflix, Good Boy to Heaven. Tak tengok? Netflix. Cerita tu viral sekali. Dah habis lah 8 episod. Cerita tu sepenuhnya berlakon dekat Taipei. Good Boy to Heaven. Dia punya leading Beto Kushairi. Cerita tu best lah. Dia tentang pembunuhan. Dah tahu kot siapa pembunuh sebab dah habis dah. Tapi kalau tengok sekarang ni, boleh tengok semua lah 8 episod. Dekat Bukit Merah, Taipei. Episod 1 dengan episod 2 saya ada. Saya jadi foreman kat Taipei. Kawan dia Beto. Cantik lah. Dalam gambar dia cantik Taipei dia. Yalah, bila dah edit tu semua. Dia nak look lama, tahun 80-an. Agak biru semua dari mana? Cawangan, Pokok Asam kat air kuning kan? Area air kuning kan? Terima kasih. Belah mana? Oh, tu dah pakai kasut bowling tu. Dah tak sabar tu. Ini bukan kasut bowling. Jadi kat dalam tukar. Kejap ya tuan-tuan. Panas, saya turun jarak sikit lah, berkuat. Lama dah tuan, saya Raja Lawak 2013. Lawak masa Raja Lawak kumpulan Gamat. Lepas tu 2016 Lawak Solo champion yang Daniel tu. Nombor 2 Mat Sabah, nombor 3 Fikri Ibrahim, nombor 4 saya. Lepas tu 2017 tu Maharaja Lawak Mega dengan Raja Azri. Itu berjaya lah, alhamdulillah berjaya keluar minggu keempat. Tersingkir Raja Azri. Masa dia masuk Maharaja Lawak, saya bekerja lagi, tak pencen lagi. Kalau tidak, saya ahli yang ketiga. Waktu lama dah. Waktu saya dah tinggal komedi, saya 10 tahun dengan hosting tapi dengan radio dah hampir 6 tahun. Sebelum ni saya weekender Sabtu Ahad dekat Hot FM. Lepas Hot FM
Perak FM offer saya. Sekarang saya dekat On FM lah. Hari Rabu dengan hari Jumaat. Perak FM. Exhaust Raja Azri. Ya, Raja Azri betul lah. Bukan kumpulan exhaust, tapi salah satu tu. Botak. Rambut ni baru 7 bulan. Sebelum ni saya botak. Dah ada duit tak nak rambut dah, apa lagi? Yalah lama dah kan. Lama. Benda itu yang top lah. Saya tak bawa gila lah. Popular. Pisio. Oh ni ada event dekat Bandar Rengas. Karnival Belia Madani letak. Saya dah banyak kat Perak ni, tapi dekat dengan Perak FM saya baru lagi. Baru dekat 2 tahun. Bulan 12 ni 2 tahun. Alhamdulillah kerja dengan kerajaan senang sikit. Apa dia? Sekali Apit hari Isnin. Apit Walebo, Wahid Senario, saya. Kami 3 orang lah. Tapi saya boleh cakap Perak. Kat radio, nak dengar cakap Perak kat radio lah, dengan radio. Lagi Kuala Gangsa. Kuala Gangsa. Saya bantu, saya dengan bos punya ibu kementerian bawah saya. Sekarang ni UTC itu saya punya UTC itu antara saya punya gerakan dicek jemaah. Pergi naik biasa, tak marah. Jemaah masuk. VIP gambar. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih sudah masak. Kita buat kasusnya itu santro, itu gaji ringan. Itu gaji nak naik kan? Balik. Nanti kita gajinya itu kita
Ah, apa ya? Alright, tuan-tuan dan puan, kita mengalalkan ketibaan Yang Berusaha Tuan Rosli bin Cik Din, Pegawai Khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Ini kalau mana tak. Alright, tuan-tuan, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang Berusaha Tuan Rosli bin Cik Dan, Pegawai Khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, yang dihormati Meja Besar Azmi bin Mat Asim, Pengurusi PBRSD, Ahli Jawatankuasa PBRSD, datang kita ucapkan ke majlis pertandingan bowling anjuran Persatuan Veteran Regimen Semboyan Diraja Perak. Alright, terima kasih. Kita tak nak panjang-panjang tuan-tuan. Jadi kejap lagi untuk segala atur cara pertandingan, format pertandingan, hadiah apa semua, kita mempersilakan Meja Besar Tuan Azmi kita untuk ceritakan lebih lanjut. Okay, terima kasih yang dihormati MC kita Hafiz Maharaja Lawak, yang berbahagia Tuan Rosli bin Cik Dan. Saya pengurusi PBRSD Negeri Perak mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta yang sanggup berjuang bersama-sama hari ini. Terima kasih banyak daripada seluruh Perak, ada daripada OKNAN, JAJ, KPD paling ramai, tawagan pokok asam yang sangat membantu saya. Mana? Tepuk tangan. Okay, saya tidak ingin bercakap banyak. PBRSD ini untuk pengetahuan Rosli adalah satu core di bawah PBATM. Tetapi PBRSD ini diregister secara berasingan. Sebab kami ini unit di setiap negeri ada, di setiap formasi ada, kemudian keanggotaan tu mengikut negeri ataupun formasi. Beza dia dengan PBATM campuran, UDM, laut, darat semua ada. Tapi kalau PBRSD ini core darat, tentera darat, Regimen Semboyan Diraja saja, ataupun kerani yang bertugas di bawah pemerintahan kami lah. Untuk melengahkan masa, kita pas kepada MC balik. Terima kasih. Alright, terima kasih. Kita bukan yang murah untuk Meja Besar Azmi kita. Siang malam betul-betul lumus. Alhamdulillah, kita teruskan lagi. Kita menjemput Tuan Rosli kita untuk memberikan ucap pertama. Seterusnya akan merasmikan kita punya pertandingan. Persilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pengacara majlis, terima kasih kepada Tuan Lieutenant Puan Nazmi selaku Ketua Skuadron Semboyan Brigade Kedua Infanteri. Operasi di sini. Saya pasukan saya dekat Ipoh. Oh, dekat Ipoh. So dari Ipoh ni? Oh. Sana Perak tu. Mesti skuadron tu saya lah. Oh, okey. Baik, orang Dapi tumpang berbangga. Meja Azmi selaku pengurusi Regimen Semboyan. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada
biasanya yang jemput saya ni kan jadikan saya memang dengan veteran ni memang berpisah tiada. Boleh saksinya ramai di sini. Apa dua program veteran, insya-Allah saya tak ada untuk menolaknya. Jadi hari ini saya dengan rasa bangga untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis yang diuruskan pada petang ini. Sesungguhnya program seperti ini besar maknanya. Memang sekejap saja kita program datang dan main, sekejap je lepas tu habis. Tetapi natijah dari program ini semata-mata adalah untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama dalam pasukan yang dulu bersama-sama dalam jabatan, sekarang ini serikandi pun ada, jadi sama-sama untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama kita demi untuk kita bertanya khabar ataupun bantu-membantu walaupun sudah tidak bersama dalam tugasan. Jadi kita menjadi masyarakat yang akhirnya menjadi masyarakat yang penyayang. Kita bermula dengan pasukan kita ni untuk kita eratkan sebagai satu keluarga. Akhirnya kita akan terjemahkan dalam masyarakat bahawa pasukan tentera ini adalah sentiasa berkhidmat walaupun waktu dalam perkhidmatan, walaupun akhirnya dalam masyarakat. Jadi mudah-mudahan program seperti ini akan terus berjalan dan saya sebagai wakil daripada Menteri Besar sentiasa akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam apa jua aktiviti, insya-Allah. Jadi saya rasa saya pun tak perlu bercakap panjang kerana rasa teruja dengan kehadiran tuan-tuan semua. Mudah-mudahan ukhuwah kita akan terus berpanjangan dan akhirnya memberikan secara tak langsung kita menunjukkan bahawa kita mampu menjalankan apa jua aktiviti selagi negara kita sentiasa dalam keadaan aman. Dan keamanan ini adalah hasil daripada perjuangan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kami rakyat biasa ni sentiasa menghormati dan menyanjung segala budi dan jasa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa setakat itu saja ucapan saya. Saya nak anggap apa ni? Alright, kita minta Tuan Rasmi teruskan ke atas pentas. Katanya jadi saya tutuplah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan insya-Allah hubungan kita ini akan terus berpanjangan insya-Allah. Sekian, terima kasih. Baik, orang Tuan Rosli kita tapi katanya sekali lagi kita berbangga dan ucapan jutaan terima kasih katanya Tuan Rosli akan memberikan sedikit sumbangan kepada RSD. Jadi saya nak serta dengan saya nak menyertai lah. kita jemput Jazmi bersama kita untuk ada gambar, boleh kita gambar. Dan pegawai yang menghormati Menteri Besar Perak. Jadi sebelum kita memulakan gimmick peresmian kita akan buat sesi bergambar dahulu. Jadi jom ayo kat sini ya. Okey, sini jom. Gambar ramai-ramai dulu. Baik, jom boleh kita susun dulu. Ada mana kameraman, kita tengok kita susun dulu bagi nampak cantik, bagi semua penuh. Okay, boleh ya, saya tepi ya. Untuk cara berkuliah dengan boleh dan juga ada kerja dari sebuah negara. Sabar dulu, okey sabar dulu. Sabar dulu, okey. Tunggu sabar dulu ya.
dia. Okey, alright, kita countdown kita countdown untuk urusan resmi ni. Ayo. Dalam kiraan 3 2 Orang yang sudah semua yang ada merah yang dilaksanakan oleh Tuan Kosti atas yang memberi Sabila. Kita sekali lagi Tuan Kosti. Kita satu pun jadilah. Yes. Terima kasih Wan. Terima kasih. Jadi teman-teman nanti kalau nak bersama-sama dengan juga boleh berkali kali kalau nanti ada kesimpulan. Jadi boleh sekali terima kasih. Okey, untuk ini pasal 16 ada yang tak ada lah. Katakan cuba sana itu. Apa yang ada katakan. Okey, cuba di sana. 220. Saya balik 2 pun tak jatuh. Nombor 10. Nombor 10. Wanita 10. Okey. Apa 10? Okey. Alright, kita jemput puan, kita jemput ni Salina binti P. Salina, puan Salina boleh ambil. Tunggu. Alright, seterusnya tempat ke-9 dengan jaduhan pin 226 Puan Zaizawati. Yahoo, pernah lawan dekat Thailand tu. Mana tak hebat. Alright, Tania takkan gampang buat. Cantik. Alright, tempat ke-8 dengan jatuhan pin 232. Kita jemput Puan Rohaizat. Selfie. Oh, ni tadi saya pandai saya. Oh, hebat benar. Mantap. Tania, alright. Agak gampang. Senyum. Senyum. Jangan comel lagi tu. Alright, tempat ke-7 dengan jatuhan pin 240. Kita jemput Puan Zaida. Menang juga. Oh, kamera lagi muka. Alright, Tania. Alright, seterusnya tempat ke-7. Betul tempat ke-7. Tempat ke-7 dengan jatuhan pin 240. Kita jemput Puan Zaida. Nombor betul? Nombor 6, maafkan saya. Maafkan saya. Nombor 6. Nombor 6 dengan jatuhan pin 241. Betul Puan Faiza. Faiza, oh dah tunggu ni. Patutlah. Ni abang saya. Nombor 6. Lepas tu tempat ke-5. Alright. Tempat kelima dengan jatuhan pin 242. Kita jemput Puan Zaima. Satu tip mana? Koplok. Tapi kiraan kita ada koplok kan? Betul punya lama kira dekat sini. Tempat kelima. Tanya Puan. Alright, seterusnya di tempat yang keempat. Di tempat yang keempat dengan jatuhan pin sebanyak 242. Kita jemput Puan Rohana. Mana Puan Rohana? Ceng. Steady. Apa nombor 4. Belagak sikit dia. Alright, sekarang bukan semboyan. Alright,
sekarang nombor 3. Tempat kelima dengan jatuhan pin sebanyak 246. Jatuh kepada jadi sendiri lah ya. Wadaya, Puan Wadaya, mana? Oh, dah tutup. Tahniah. Oh, ingat nasib boleh kita buka lagi ni. Alright, tahniah Puan. Alright. Naik Johan untuk pertandingan bowling kita pada kali ini dengan jatuhan pin sebanyak 295 dimenangi oleh Puan Juhaini. Alright, sekarang juara untuk pertandingan bowling Anjuran Persatuan Veteran Regimen Semboyan di Raja Perak bagi kategori Sri Kandi dengan jatuhan pin sebanyak 332 jatuh kepada Puan Zamia. Mantap, tahniah Puan. 332 ya. Oh, tanpa bantuan angin. Tahniah Puan, ambil right lebih gambar. Baik, tahniah kepada pemenang-pemenang kita, Sri Kandi kita. Tahniah dan terima kasih juga kepada Puan. Dan seterusnya kita akan mempersilakan Cik Asyik untuk memberikan hadiah kepada pemenang-pemenang bagi kategori lelaki. Baik. Tempat yang ke-10 dengan jatuhan pin sebanyak 246 dimenangi oleh Zul Kibri. Tuan Zul Kibri tu lah. Okey, mantap. Mantap tanya tu steady. Alright, tangan abang. Okey. Tempat yang ke-9 dengan jatuhan pin sebanyak 250 dimenangi oleh Tuan Waduan. Oh, steady. Semboyan, hidup Semboyan. Waduan 250 jatuhan pin. Alright, seterusnya tempat yang ke-8 dengan jatuhan pin sebanyak 251 dimenangi oleh Tuan Abdul Manaf. Abdul Manaf steady. Oh, enak punya. Oh, 251. Alright, tempat yang ketujuh dengan jatuhan pin sebanyak 275 dimenangi oleh Tuan Abdul Hamid. Steady, mantap. Terima kasih tu. Dan kali-kali tu. Alright, seterusnya tempat yang ke-6. Itu dah tempat ke-6. Tempat ke-6. Alright, tempat yang ke-6 dengan jatuhan pin sebanyak 319 dimenangi oleh Tuan Nazri. Steady. 319. Alright, seterusnya tempat yang kelima. Tempat yang kelima dengan jatuhan pin sebanyak 321 jatuh kepada Tuan Mahdi. Lepas sikit. Alright. Steady, esok siapa punya kawan? Alright, tahniah. Baik, seterusnya tempat yang keempat dengan jatuhan pin sebanyak 325 jatuh kepada Tuan Roslin. Oh, cepat orang salin, alhamdulillah. Alright, tahniah Tuan Roslin. Alright, boleh. Seterusnya tempat kelima
bagi kategori lelaki dengan jatuhan pin sebanyak 331. Jatuh kepada Johan Hasbullah. Betul. Pengasa. Hidup pengasa. Hidup pengasa. Naik Johan. Naik Johan dari kategori lelaki dengan jatuhan pin sebanyak 335. Jatuh kepada Johan Okey, dia kira apa tau? Hidup Tuan Ketua. Alright. Terima kasih Tania. Dan sekarang juara bagi kategori lelaki. Pertandingan boleh dan juara persatuan veteran regiment semua yang kita Alright, Tania, boleh semua pemenang. Senyum. Okay. Alright, terima kasih Syarif bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Dan kita pun pula Tuan Azrin bagi mereka menyampaikan piala pusingan. Okey, piala pusingan ini kita pilih daripada 10 yang menang tadi, cawangan mana yang paling banyak. Jadi cawangan itu akan membawa pula piala pusingan ini. Alright. Bagi kategori wanita jatuh kepada cawangan apa? Salah jatuh kepada Koko Azrian. Wah, jangan kau tahu. Itu nak boleh menawar. Semua boleh. Koko Azrian punya Serikati. Ayo, Serikati Koko Azrian. Mari, gambar. Serikati Koko Azrian boleh gambar. Alright. Sekarang piala pusingan keseluruhan yang terbaik. Jatuh kepada cawangan. Tapi sebelum tu kita jemput sekali lagi Tuan Nazmini kedai-kedai kita untuk menyampaikan piala pusingan kepada kategori terbaik lelaki. Sekali lagi buat. Alright. Juara keseluruhan terbaik bagi kategori lelaki pertandingan bowling anjuran persatuan veteran regiment semua yang ada juga. Jatuh kepada cawangan semua cawangan berbahasa diberi lagi untuk bergambar. Ada sebuah itu, ini Pak Mukasa. Ini Pak Mukasa. Tanya kepada semua pemenang dan kita buat untuk gambar di atas kertas. Hari ini kita buat untuk segera kertas dan kita jemput bagi besar Tuan Azmi. Tuan. Ada buat kita buat lagi ada kertas.
Itu saya berkat ini bagi kita sudah haji kepada soalan sini terus pada semua yang diberikan kita. Para ibu puan, terima kasih saya ucapkan atas kunjungan. Dan kena kita puan Rozbina di Zakuan atas kesediaan bersama-sama dengan kita hari ini. Pertandingan bowling untuk veteran dan juga semboyan di Batu Tinggi. Alright. Jadi majlis sekali lagi mengucapkan tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Rozbini, Veteran Sara, Puan Nazli, Menjelaskan Ketua Cawangan TV NGM, Cawangan Pokok Asal dan seterusnya. Bagaimana perempuan pemain bowling. Jadi tu, kalau ada nak bergambar, insyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi di perbuatan boleh akan datang. Jadi saya, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.